Lepas ni, buang sampah dari kereta boleh kena hukum cuci tandas awam 12 jam tau. Start 1 Januari 2026, kalau korang buang sampah dari kereta, buang puntung rokok, tisu, plastik, tin minuman dan pembungkus makanan, tinggalkan najis haiwan peliharaan dan apa-apa sampah kecil dekat tempat awam, korang akan kena jalani perintah khidmat masyarakat untuk kutip sampah kecil, cuci longkang dan bersihkan tandas awam sambil pakai jaket khas warna hijau. Kena settlekan semua ni dalam masa 12 jam untuk tempoh 6 bulan. Jangan tak tahu yang korang pun boleh kena denda RM2,000 hingga RM10,000 ikut budi bicara mahkamah. Benda ni bukan baru pun. Korea Selatan, Jepun, Sweden dan Singapura dah lama buat benda ni dan berkesan didik masyarakat jadi lagi peka dengan kebersihan, cegah kesalahan berulang dan kurangkan risiko penyakit bawaan tikus, lalat dan nyamuk. So, biasakanlah diri simpan sampah kecil dalam beg atau poket sampai jumpa tong sampah. Atau sediakan tong sampah dalam kereta untuk buang tabiat suka buang sampah luar kereta. Share dan repost video ni untuk kesedaran semua, okay? Follow Isyarat.my untuk info best macam ni setiap hari.